Lalu kita berkenalan dengan perempuan, boleh. Dengan tujuan nak ambil jadi isteri, boleh kenal. Bukan kata kenal, skodeng boleh. Dalam kitab fiqh, dia pergi beli kedai ruci, kita nusuk ali guni berah. Dia pergi topak telefon, kita nusuk lala gobok telefon. Nak tengok dia, tapi dalam keadaan menutup aurat sempurna. Tujuan kahwin harus. Bukan kita tengok dia berok. Dia tengok dia berjalan, tutup aurat. Bila dah kita tengok, rasa kesetuju, ibu bapa kita pun pinang dia. Bila kita pinang, datang tak rasa suka. 3 minggu suka. Lepas 3 minggu rasa sayang, tak haram. Yang haram pergi call, sayang awak, awak sayang saya, sayang awak, sayang saya, muah 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 muah. Itu haram. Kerana dosa kecil, nafsu syahwah akan terangkat. Itu tak boleh. Masuk 5 bulan jatuh cinta, baru berkahwin. Haruslah. Tak boleh ni berhubung dengan dia, khabar gitu gini. Tak ada arwah nak main malam-malam. Telefon tunang, awak buat benda. Acu teka. Itu dah haram ni. Jadi lelaki pula tanya, awak rambut khiting ke rambut keras cokeng? Tu jawab, rambut khiting. Ada setengah ulama kata haram dah. Pergi kabur rambut guna-guna. Setengah ulama kata makruh. Aci tunjuk gambar sikit. Yang main kot tu. Awak pakai baju apa sekarang? Baju kelawar. Abang, baju kelawar juga.